Bayangkan satu kemas kini perisian pihak ketiga yang sah. Di dalamnya tersembunyi kod berniat jahat dari aktor APT. Kemas kini ini meresap masuk ke dalam ekosistem sasaran tanpa mencetuskan sebarang amaran awal. Advanced Persistent Threat ialah serangan cyber bersasar jangka panjang di mana penceroboh mendapat akses kepada rangkaian dan kekal tidak dikesan untuk tempoh yang lama. Seni bina pertahanan perimeter standard gagal mengesan anomali semasa fasa infiltrasi. Apabila ancaman masuk melalui saluran rantaian bekalan yang telah pun dipercayai oleh sistem, perimeter pertahanan tersebut telah dipintas secara sah. Di Pusat Operasi Keselamatan atau SOC, penganalisis keselamatan bergantung kepada model korelasi log, logik linear. Sistem pangkalan data ini membaca peristiwa keselamatan secara berurutan waktu untuk mencari corak serangan asas yang telah diketahui. Oleh kerana pelakon APT memecahkan pergerakan mereka kepada tindakan yang amat kecil dan perlahan, amaran yang terhasil tidak membentuk rantaian logik. Ia hanya muncul sebagai hingar stokastik, titik-titik data rawak dan terpencil yang mudah diabaikan oleh perisian dan penganalisis manusia. Kegagalan ini berpunca daripada asas matematik sistem pengesanan pencerobohan semasa. Sistem pertahanan ini bergantung kepada graf berpasangan atau pairwise graphs untuk memetakan titik rujukan ancaman di dalam rangkaian. Pemerhatian berpasangan secara fitrahnya hanya mampu melihat hubungan satu kepada satu antara dua entiti logikal. Batasan topologi ini menjadikan sistem buta terhadap pergerakan lateral yang berlaku secara terkoordinasi dan serentak, merentasi berpuluh-puluh nod yang berbeza. Selagi pertahanan rangkaian dibataskan oleh korelasi log berpasangan, organisasi akan terus terlepas pandang manipulasi kebergantungan pihak ketiga. Rangkaian sisteming ini membenarkan ancaman berkembang tanpa dikesan sehinggalah letupan muatan atau payload detonation akhirnya berlaku. Mengesan serangan ini memerlukan peralihan daripada graf dua dimensi kepada pemodelan hypergraph. Geometri baharu ini membolehkan sistem menangkap kebergantungan peringkat tinggi, di mana satu entiti tunggal mempengaruhi ribuan entiti lain secara serentak. Animasi ini menunjukkan peralihan geometri tersebut. Dalam topologi ini, kita memanipulasi hyperedges. Hyperedge ialah satu garis penghubung matematik lanjutan yang merangkumi dan menyatukan pelbagai nod berbeza secara serentak dalam satu ruang pelbagai dimensi. Di dalam paksi baharu ini, hyperedges secara langsung memetakan struktur interaksi kompleks dan kebergantungan peringkat tinggi yang dieksploitasi oleh aktor ancaman semasa melancarkan serangan rantaian bekalan. Jejak ancaman yang terpecah dan tersembunyi di dalam fail log individu kini membentuk satu corak laluan yang saling berhubung dengan jelas. Transformasi topologi ini menyingkirkan kebergantungan analitik terhadap korelasi masa. Pelakon ancaman sering menangguhkan eksekusi taktik mereka untuk memasukkan garis masa log, tetapi mereka tidak boleh menyembunyikan hubungan fizikal dan struktur yang ditangkap oleh pengiraan hypergraph. Pemodelan hypergraph menyediakan struktur saintifik yang membolehkan penganalisis melihat pergerakan ancaman secara holistik. Kaedah ini melepasi batasan rekod log yang sengaja dikaburkan dan mendedahkan susun atur sebenar musuh. Membina topologi yang betul hanyalah langkah pertama. Data telemetri rantaian bekalan moden membentangkan parameter yang sangat heterogen. Ia mengandungi rentitan data kategorikal serta nilai data yang berterusan dan rekod cap masa temporal yang wujud dalam matriks berdimensi ekstrim. Jika pengkomputeran menggunakan teknik cantuman data biasa, pelbagai jenis isyarat ini akan dimampatkan ke dalam satu matriks dua dimensi. Proses statik ini menghancurkan kepintaran struktur yang tersembunyi di dalam asimilasi data asal. Isu ini diselesaikan melalui higher order tensor decomposition. Ia meleraikan data pelbagai dimensi ke dalam komponen ruang asas. Eksekusi ini menapis hingar stokastik secara automatik, memelihara isyarat taktikal. Vektor ini merumuskan identiti terpendam pelakon APT, menyerlahkan cap jari operasi mereka. Untuk memastikan kelancaran data berbilang dimensi ini, pengiraan algoritma menetapkan Riemannian optimization ke atas manifold multinomial. Teknik ini menjajarkan isyarat telemetri yang herod ke dalam satu ruang semantik terpendam, membolehkan kestabilan analisis matematik. Dekomposisi tensor adalah satu proses perlombongan aspek berbilang yang agresif. Ia mengasingkan dan menelanjangkan entiti ancaman dari dalam kelompok serpihan data rantaian bekalan. Apabila data ancaman telah diasingkan, fasa integrasi kecerdasan bermula menggunakan Hypergraph Attention Networks atau HAN.
HAN ialah seni bina rangkaian neural tiruan yang memproses input graf kompleks dengan mempelajari dan menilai secara automatik tahap kepentingan setiap node. Rangkaian neural ini membina model menggunakan mekanisme multi-head semantic fusion. Pemprosesan pelbagai dimensi data dilakukan secara selari untuk membina lapisan pemahaman sintaksis yang tegar. Pemberat perhatian diagihkan secara dinamik pada node dan hyper-edge secara serentak, menapis petunjuk penembusan relevan. Agihan ini memaksa model menilai taktik dan teknik yang mewakili cap jari spesifik organisasi APT. Proses ini menghasilkan profil ancaman beresolusi tinggi, menolak terus sebarang pengeliruan algoritma oleh pihak musuh. Keputusan atribusi multivektor ini mengatasi ketepatan kaedah pengecaman tanda tangan konvensional, di mana fail dikesan berdasarkan padanan rentetan byte statik yang mudah digubah semula oleh penyerang. Hypergraph Attention Networks merubah input telemetri pasif kepada profil atribusi musuh yang muktamad. Penyatuan proses ini membekalkan platform pemburuan ancaman dengan ketepatan tanpa kompromi. Atribusi ancaman yang sempurna tidak mempunyai sebarang nilai operasi sekiranya ia tidak diterjemahkan kepada pemangkasan rantaian serangan secara serta-merta. Pemodelan analitik deskriptif dan prediktif konvensional bertindak di bawah limitasi kaedah probability. Sistem ini hanya menjawab soalan apa yang mungkin berlaku berdasarkan pengiraan frekuensi statistik sejarah dan tidak pernah mengkaji perhubungan sebab akibat. Peralihan taktikal terakhir memerlukan aplikasi autonomous counterfactual reasoning yang digerakkan melalui causal inference. Causal inference ialah cabang matematik statistik yang menyiasat dan mengukur bagaimana perubahan dalam pemboleh ubah tertentu akan mengakibatkan perubahan langsung terhadap entiti lain. Enjin keselamatan ini mengira matriks bagi soalan counterfactual critical. Apa yang akan berlaku kepada corak ancaman sekiranya akses komponen ini ditutup? Algoritma rangkaian Bayesian dinamik menyerap pantauan terkini untuk mengemaskini kebarangkalian priori, membolehkan pemecahan serentak pelbagai unjuran realiti serangan bagi menilai tindakan intervensi terbaik. Integrasi causal inference menukar fungsi sistem pengesanan pencerobohan. Ia kini bertindak sebagai logik kawalan aktif yang meramal vektor serangan dan membina garis masa operasi perniagaan yang kebal. Simulasi causality yang kompleks ini direkodkan secara eksklusif di dalam persekitaran High Fidelity Digital Twin. Digital Twin ialah satu replika maya berketepatan tinggi yang memetakan dan menyalin logik keseluruhan ekosistem rantaan bekalan sesebuah organisasi secara masa nyata. Carta ini menunjukkan seni bina otonomi. Model bahasa besar kausal mengekstrak metadata untuk merangka senario kegagalan. Senario ini mematuhi structural causal models, kemudian mengalir ke mitigation engine untuk dinilai dalam Digital Twin. Maklum balas memantapkan eksekusi seterusnya bagi mencegah rantaian kegagalan melata. Menjawab kepada senario rantaian bekalan yang tercemar, model autonomi ini menghantar kod akhir yang memangkas akar hubungan kompromi di dunia sebenar. Pelakon APT negara bangsa itu dineutralkan sepenuhnya sebelum muatan serangan berpeluang diekstrak. Era kebergantungan kepada perisai perimeter dan graf statik telah tamat. Kebolehmandirian keselamatan rantaian bekalan hari ini bersandar sepenuhnya pada penguasaan matematik first principles, mengubah threat intelligence menjadi senjata intervensi kausal.